Nak vlog. Hi guys, today it is the 25th of January 2026. We currently dekat Selangor ke KL ni? Selangor. Kat Selangor, attending Irfan's punya kawan punya kahwin. Kita orang sekarang dekat baby room sebab kita orang bawa Reka tengah tukar pampers dia. Irfan tengah tukar. And then we're going to the wedding. Malah. Turut serta dalam menyaksikan sebuah perayaan yang begitu indah keluarga ini. Seterusnya mari kita mempersilakan kepada Encik Syahna dan juga minta kepada Puan Adeline untuk ke tepi sebentar. Okey, Encik Syahna boleh berada di sebelah Zaki. Okay lah. Curi antinya. Dia nak jajan pula ya. Tak memasak kena turun. Nasib baik majlis tu dia punya hall dalam mall. So now tengah cari kedai roncet. Jangan sepak-sepak. Pergi ikut pula. Nak beli tong sampah. Kesudahnya tong sampah tak ada. So beli benda lain. Inilah bendanya. Masalah cawan telah selesai. Ya betul. Dia tak boleh bagi perempuan lah. Nanti dia macam jadi lain kan. Tak baik kan mak. Ni tak ada design dia macam ni kan. Dia macam segitiga. Dia tak petak. Dia masuk semua. Sebab kalau petak kan total 360 darjah. Tapi dia segitiga dia kurang daripada 360 darjah. So dia tak perfect macam sudah. Kau kena teka. Kau personalize pada seseorang. Dia ambil sebab Api tak selalu ambil dia punya air coklat. Dia ngacu. Mana yang seterusnya? This one stay cool. Kritiknya. Stay cool untuk itu Indonesia. Jauh terbang tau. Sampai. This one besar sikit. Besar sikit dia selalu minum air. Baik gila. Cantik sih. Okay. I like the simplicity. So coffee tapi design lain sikit. Tapi you want this one? You want this one? Oh, this one tu Api. Api. Space
Malaysia, saya nak kuantan macam Ini jadi New Year punya ni. Macam tahu aku sudah kecil macam tu. Tu siapa Tu siapa? Ayah. Okay, Daisy, thank you. Saya Rusdi Mustafa, keluarga rumah ini mengandung-mengandungkan kehadiran fakir daripada pihak lelaki yang diketuai oleh Pak Zumar. Sama-sama saya, ini belakangan ni abang saya, abang ipar saya, belakangan ni ada lagi imam dan isteri kita. Mohonlah dijadikan ajak kehadiran bulan ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terutama sekali mula saya ingin mengucapkan, saya mewakili keluarga lelaki ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan rumah kerana menyambut kami dengan berlapang dada, dengan hati yang terbuka dan sambut kami dengan penuh ceria. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi permulaan dia dah bawa juga. Jangan nak nikah ni dengan mana. Saya mulakan dengan sikit pantun. Buai laju-laju sampai cucu atap. Salah. Nama? Betul ke? Tadi bapak ni lah. Betul lah, nanti salah orang lah ni. Yang mempunyai nama tu sudah ada ke yang datang Minang. Kalau berisik rasanya bagi kami mungkin tak tahu lah, mungkin tak ada orang lain kot. Untuk Minang ni nak tanyalah, ada ke orang lain ataupun masih kata orang tu clear untuk kami. Okey, saya tak pandai pantun. Apa? Tapi saya nak pinjam satu pantun lah. Daripada negeri Melaka. Kalau yang biasa di negeri Melaka ada satu pantun yang orang kata standard lah untuk Melaka. Walaupun bukan datang Melaka, datang di Sembilan, tapi saya pinjam lah pantun Melaka. Pantun dia, kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu menanti. Dari jauh tuan-tuan dan puan datang, kami di Senawang sedia menanti. Pantun pun pantun yang orang kata apa, standard lah. Si harta cincin, cincin tanda tunang, susah-susah kita lagi kita terima cincin tunangan ni. InsyaAllah kita akan serahkan kepada pihak perempuan. Selain daripada tu, kat sini kita ada bawa sedikit kasih sikit rasa kan. Dia cilingan lah sebagai tanda untuk tanda kasih sayang. Kasih sayang berdua atau semua, jadi kita nak serahkan, nak bawa ke depan. Ini pun tanda kasih sayang cinta abadi. Daripada pihak perempuan. Susun dulu. Susun dulu. Susun kau abjad. Kau abjad. Susun kau abjad. Kami terima dengan senang hati. Sebelum kita sarung cincin tu, saya nak nyatakan dua biar benda ni kita cerita di sini. Dalam memang benda ni ketentuan Allah SWT. Jadi kita tak nak benda itu terjadi. InsyaAllah kita doakan semua jodoh ni berkekalan, insyaAllah. Tetapi jika sesuatu terjadi, kami daripada belah lelaki diberikan pada pihak perempuan, belah lelaki
kita sama-sama doakan. InsyaAllah. Bawa berkat imam masjid ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Saya itulah harapnya tak berlaku lah. Ada penutup ni tak? Wah, Minum kopi kedah. Makan pula nangka bergetah. Duduk pula di tepi kali. Mengesek sudah, meminang pun sudah. Ada kita tunggu majlis nikah ni nanti. InsyaAllah. Amin. saya tak prepare. Imam biasa tu boleh jawab. Boleh kawal. Saya tak prepare.